dan para hadirin sekalian. Teknologi pemangkin pendidikan masa hadapan. Demikianlah tajuk pidato yang akan saya sampaikan pada hari yang mulia ini. Para hadirin sekalian, kita sedang hidup dalam era yang menyaksikan dunia bergerak sepantas kilat. Perubahan demi perubahan berlaku tanpa menunggu sesiapa. Dalam arus kemodenan ini, teknologi bukan lagi sekadar alat komunikasi, malah telah menjadi nadi penting dalam sistem pendidikan. Teknologi membuka ruang yang luas kepada murid untuk menerka ilmu, memperkayakan pengalaman pembelajaran dan membina masa depan yang lebih cemerlang. Penggunaan aplikasi pembelajaran digital membolehkan murid memahami sesuatu topik dengan lebih mudah. Gambar, animasi, dan video yang dipaparkan dapat membantu murid memahami konsep yang sukar dengan lebih jelas. Oleh itu, proses pembelajaran menjadi lebih menyeronokkan dan tidak membosankan. Hadirin yang saya hormati, teknologi juga membuka peluang pembelajaran tanpa batasan. Murid kini boleh mengakses pelbagai sumber ilmu dari seluruh dunia hanya melalui hujung jari. Mereka boleh membaca artikel, menonton ceramah pendidikan dan mengikuti kelas dalam talian pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Keadaan ini membantu murid menjadi lebih berdikari dalam mencari ilmu. Mereka tidak hanya menunggu penerangan daripada guru, malah mampu menerka pengetahuan baharu secara sendiri. Sikap ini amat penting untuk melahirkan murid yang berfikiran kritis dan kreatif. Hadirin yang budiman, negara yang maju memerlukan rakyat yang celik, teknologi dan berpengetahuan tinggi. Oleh sebab itu, penggunaan teknologi dalam pendidikan merupakan langkah penting untuk memastikan sistem pendidikan negara kita terus berkembang seiring dengan kemajuan dunia. Melalui teknologi, murid dapat menguasai kemahiran abad ke-21 seperti kemahiran komunikasi, pemikiran kritis, kreativiti dan kerjasama. Dengan pendidikan yang diperkasa oleh teknologi, kita dapat melahirkan generasi yang bukan sahaja bijak dalam akademik, malah mampu bersaing di peringkat global. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menegaskan bahawa teknologi merupakan pemangkin kepada pendidikan masa hadapan. Penggunaannya yang bijak mampu memperkasa sistem pendidikan negara, meningkatkan kualiti pembelajaran dan melahirkan generasi yang bersedia menghadapi cabaran dunia moden. Jika pendidikan ialah kunci kejayaan, maka teknologi ialah pintu yang membuka peluang ke arah masa depan yang gemilang. Dengan itu, marilah kita bersama-sama memanfaatkan teknologi secara bijak demi memperkasa pendidikan, membina generasi berilmu dan mengangkat martabat dengan negara ke persada dunia. Teknologi diperkasa, pendidikan dijulang, murid cemerlang, negara gemilang. Sekian, terima kasih.